pergi Perancis, lepas tu kita pergi Marrakesh. Sekarang ni saya rasa kita kembali ke Malaysia pula kan? Okey, baiklah penonton semua, inilah dia ruang tamu keluarga rumah Kak Lia. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit tak Kak Lia? Dia banyak menggunakan tumbuh-tumbuhan. Tengok daripada hiasan dinding, lampshade, lampu juga banyak bunga-bunga. Okey, dari segi pemilihan perabot pula macam mana Kak untuk ruangan yang ni? Perabot ni adalah jenis Chesterfield, pilihan suami Kak Lia. Dia nampak cozy, dah sesuai untuk lepak-lepak gitu. Macam selesa lah. Lagipun memang ruang ni ruang keluarga kan? Ya. Baiklah, sekarang ni kita nak tengok pula Ami kali ni nak bagi tips apa? Jom kita saksikan. Hai semua, saya dah habis pusing, dah habis jalan dah dekat rumah Puan Alia ni. Rumah Puan Alia ni memang sangat cantik, lain dari yang lain. Tapi yang saya rasa memang menarik ialah dekat ruang laman ataupun taman mini. Dekat taman mini Puan Alia ni ada water fountain ataupun pancuran air. Pancuran air ni boleh memberikan suasana ataupun efek lebih nyaman dekat dengan alam semula jadi. Walaupun pancuran air ni kecil sahaja, tetapi bersesuaian dengan ruang dan juga reka bentuk taman mini Puan Alia. Seterusnya, saya nak sentuh tentang kepelbagaian jenis-jenis pokok yang ada dekat taman mini Puan Alia ni. Puan Alia memang bijak menyusun atur dan memilih pelbagai jenis pokok untuk disusun bersama. Walaupun pokoknya macam-macam jenis, tetapi tak nampak terlalu serabut sebab susunannya memang sedang-sedang elok. Selain daripada tumbuh-tumbuhan yang pelbagai jenis, rumah Puan Alia juga dilengkapi dengan struktur-struktur yang agak cantik dan menarik sesuai dengan konsep taman mini Puan Alia. Contohnya seperti tangga spiral di belakang saya. Dekat belakang saya ni kita panggil spiral staircase. Tangga spiral ni ataupun tangga berpusing ini menggabungkan ruang antara balkoni di atas dan juga taman mini Puan Alia. Selain daripada tangga spiral, Puan Alia juga ada pintu gerbang. Pintu gerbang ni kalau kita tengok seolah-olah memberi mesej untuk mempelawa, mengalu-alukan lagi tetamu untuk datang ke rumahnya. Memang sesuai dan memang cantik dekorasi yang ada dekat rumah Puan Alia ni. Untuk episod kali ini, tips yang ingin saya kongsikan ialah berkenaan dengan cara pemilihan langsir. Okey, untuk kebanyakan rumah dekat Malaysia ni, kebanyakannya saya nampak mereka menggabungkan elemen-elemen langsir yang pelbagai jenis untuk tingkap yang sama. Contohnya seperti apa yang Puan Alia aplikasikan yang ada di belakang saya ni adalah gabungan langsir jenis blind dan juga kepala langsir yang berskalop ala-ala Roman untuk kena dengan konsep yang ada dekat rumahnya. Okey, seterusnya dari segi ketinggian langsir pula, sebaik-baiknya anda menggantung langsir anda setinggi yang mungkin. Walaupun tingkap di rumah anda agak rendah, sekiranya anda menggantung langsir anda lebih dekat dengan siling, akan memberi impak yang lebih luas dan juga tinggi untuk rumah anda. Seterusnya, dari segi kelabuhan langsir pula, ada juga sesetengah rumah yang saya nampak langsir dia tu terlalu labuh untuk ruang yang ada. Nampak berjela-jela, agak kurang sesuai untuk sesetengah rumah. Tetapi boleh juga anda gunakan langsir agak labuh bagi nampak ada corak kita panggil paddle dekat hujung langsir tu. Bila ada benda tu boleh nampak mewah ataupun romantik punya impak ataupun ilusi kita panggil. Tetapi tidak sesuai untuk semua ruang. Hendaklah kena dengan konsep ataupun kelabuhan tingkap di rumah anda. Dari segi jumlah tingkap juga boleh mempengaruhi jenis-jenis ataupun reka bentuk langsir untuk pilihan rumah anda. Tak semestinya kalau ada 3 daun tingkap kena guna semua reka bentuk yang sama. Anda boleh menggabungkan mengikut cita rasa dan kreativiti anda. Yang penting nampak cantik, nampak kreatif dan sesuai kena dengan tema. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk episod kali ini. Saya harap tips-tips yang saya kongsikan dapat memberi inspirasi
menginspirasi dan juga bermanfaat untuk anda semua. Baiklah penonton semua, nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan. Saya harap tips yang kami kongsikan ni berguna buat anda semua. Okey, ingin saya ingatkan, saiz rumah, tak kira lah kecil ke besar ke, sederhana ke, bukanlah faktor untuk rumah anda menjadi cantik. Yang penting, yang wajib ada ialah kreativiti anda sendiri. Nak tengok rumah wow mana pula Aaron akan pergi dalam episod akan datang? Jumpa lagi dalam Hias Warna. Setelah selesai melihat keseluruhan ruangan rumah yang saya kunjungi ini, apa yang dapat saya simpulkan adalah si pemilik kreatif menyusun atau menuai padan barangan perhiasan. Tidak keterlaluanlah jika dikatakan seperti sentuhan seorang pelika hiasan dalaman profesional. Inilah misi kami yang sebenarnya, membantu penonton di luar sana mencari inspirasi. Seperti yang Aaron tegaskan, saiz dan bentuk rumah bukan menjadi ukuran untuk seseorang itu berkreativiti. Dengan bantuan rujukan tips serta informasi, hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kalau rumah dah cantik tu, panggillah Hias Warna. Pasti kami akan datang. Sebelum pulang, kenalah selfie dulu bersama tuan rumah dan pelak Hias Warna sebagai tanda kenangan. Jumpa lagi.